Selamat datang ke Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Adakah FAM benar-benar bersalah dalam isu pemain warisan atau hanya menjadi mangsa keadaan? Persoalan ini kini menjadi perhatian selepas pendedahan daripada Peguam Sukan Antarabangsa Serge Vitos yang mewakili Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam rayuan terhadap hukuman oleh FIFA. Menurut laporan harian Metro bertajuk FAM tak pansukan dokumen 7 pemain warisan, Vitos, Serge menegaskan bahawa sebarang salah laku, jika berlaku, seharusnya ditujukan kepada individu yang terlibat, bukan kepada FAM secara keseluruhan. Beliau menjelaskan, tujuan utama rayuan kepada Jawatan Kuasa Rayuan FIFA adalah untuk membatalkan keputusan terdahulu dan membebaskan FAM serta 7 pemain warisan daripada sebarang liabiliti. Katanya, FAM tidak menafikan kewujudan dokumen yang dipertikaikan, namun menegaskan bahawa dokumen tersebut sebenarnya mengikut prosedur Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Perbezaan timbul kerana sijil kelahiran daripada pihak berkuasa asing tidak sepadan dengan versi JPN yang digunakan untuk pendaftaran pemain. Serge turut menjelaskan, perbezaan dua dokumen itu kini sedang disiasat oleh Jawatan Kuasa Khas FAM untuk mengenal pasti bagaimana ketidaksamaan tersebut boleh berlaku. Selepas proses siasatan selesai, FIFA akan menilai semula keseluruhan kes sebelum membuat keputusan muktamad terhadap rayuan yang difailkan. Untuk rekod, FIFA sebelum ini mengenakan denda sebanyak 1.8 juta ringgit terhadap FAM dan menggantung 7 pemain terbabit selama 12 bulan selain mengenakan denda individu sebanyak RM10,500 setiap seorang. Menurut kami di Sekadar Berita, kenyataan daripada Serge Vitos ini memberi sinar baharu dalam usaha FAM mempertahankan maruah bola sepak negara. Penjelasan bahawa FAM tidak terlibat dalam pemalsuan dokumen menunjukkan isu ini mungkin berpunca daripada kekeliruan teknikal antara dua sistem pendaftaran, bukan niat menipu. Sekiranya FIFA menerima hujah tersebut, ia bukan sekadar melepaskan FAM dan pemain daripada hukuman, tetapi juga memilihkan reputasi bola sepak Malaysia di mata dunia. Namun jika rayuan ditolak, implikasinya akan sangat besar terhadap kredibiliti pentadbiran bola sepak tempatan serta moral pemain kebangsaan. Kini seluruh peminat bola sepak Malaysia hanya mampu menunggu dengan penuh debaran keputusan rasmi yang dijangka diumumkan pada penghujung bulan ini. Satu keputusan yang bakal menentukan masa depan pemain warisan dan hala tuju FAM sendiri. Teruskan bersama kami. Hanya di Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini dunia bola sepak tempatan dan antarabangsa.